A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad malaikat untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Islam yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Islam yang Nabi bawa, Islam yang dipahami oleh para sahabat, sebenarnya adalah Islam rahmah, Islam kasih sayang, Islam hormat menghormati, Islam bertolong menolong. Sebab itu pentingnya umat Islam ni, dan khususnya kepada mereka yang berjuang Islam, yang berdakwah, yang duduk dalam jamaah Islam, yang bercakap Islam ini, memahami bahawa Islam yang sebenar, yang tidak menyeleweng, Islam yang tidak melampau, yang tidak hulu ini, sebenarnya Islam rahmah. Sebab itulah Nabi SAW, Allah Ta'ala pilih Nabi, seorang yang mempunyai sifat rahmah. Bukan sahaja Islam itu rahmah. Islam itu rahmah. Nabi yang membawa ajaran Islam rahmah itu seorang rahmah. Seorang yang berakhlak mulia. Seorang yang mempunyai hati yang baik, hati yang mulia, bersikap kasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain. Dan Nabi SAW pula telah mengajar dan mendidik para sahabat menjadi mereka yang benar-benar bersikap rahmah, bersikap kasih sayang, tolong menolong. Sebab itulah Nabi SAW sebut khairul umuri, Nabi SAW sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku. Dia panggil jilul Quran, generasi Al-Quran para sahabat ini. Kerana Allah Ta'ala menurunkan Islam itu bersikap rahmah, kasih sayang, agama kasih sayang, dan telah menjadikan Nabi sebagai utusannya, Rasulullah, membawa Islam, mempunyai sikap rahmah. Sikap rahmah. Pernah satu ketika, dalam peperangan, ketika Nabi berehat daripada peperangan, tiba-tiba mari orang kafir, ambil pedang, letak atas kepala Nabi. Dia kata, siapa yang boleh menyelamatkanmu daripada pedang? Lalu Nabi SAW menjawab, Allah. Lalu menggentarlah tangan dia ketar sehingga jatuh pedang. Lalu Nabi ambil pedang tu dan akhirnya Nabi tak bunuh. Rahmatnya Nabi SAW. Nabi SAW membawa dakwah Islam itu dengan ilmu, dengan akhlak, dengan ukhuwah, dengan perpaduan ummah. Nabi tidak maki. Nabi dah ajar maki.